Parti yang menang akan tubuh kerajaan. Hari ini kita dapati parti yang kalah tubuh kerajaan. Dan parti ini pula tak dapat solve problem rakyat. Macam-macam berlaku sekarang ni. Ada orang yang bunuh bini. Hari ni punya paper, dia pukul bini dia. Ada orang yang bunuh ibu dia, yang bunuh ibu bapa dia, yang 17 orang terjun daripada jembatan dalam sungai bunuh diri. 17 Malays kill themselves in Kelantan. This is reported in the press, not what I say. Jadi nampak di bawah kerajaan ni ramai orang yang hilang akal, tak tahu nak buat apa. Ada yang tak dapat makan, nak pergi makan anak pun tak ada duit. That is the situation now. But what can the people do? The people can do nothing. What can the people do? And we have elected members in parliament, but the elected members do not mention one word about all these things that I said. Tak ada sebut kata penderitaan rakyat sehingga membunuh ibu, membunuh ibu bapa. Ada orang yang dijumpa tak ada kepala. Ada orang yang dijumpa masuk dalam simen di dalam bathroom. Macam-macam berlaku. Dulu tak ada. You go back and look at your previous papers. Nothing like that has ever happened. Certainly not with Malays. Ada yang terjun daripada bangunan pun ada. Bunuh diri. Orang Melayu tak bunuh diri because it is forbidden. But they are desperate. Dia susah. Kerjaan ini bukan nak tumpu kepada masalah rakyat, tapi tumpu masalah politik. Gunanya nak cari jalan supaya saya ni didapati bersalah.